Okey, assalamualaikum guys. Okey, hari ni Abu nak ajar cara-cara buat kari ikan sungai sebanyak 15 kilo menggunakan buah denah MD2 dah. Hamaris. Untuk kari ikan baung sebanyak 15 kilo, kita mula-mula sekali kita kena ada halia. Halia ni sebanyak 1,5 kilo, bawang putih 1 kilo dan juga bawang merah sebanyak 2,5 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian kita tumis dia sehingga dia garing ya. Seterusnya kita kena ada rempah campur eh. Rempah campur ni kalau kita nak buat kari ikan, kita kena pakai rempah ni eh. Ni bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian kita kena ada daun kari. Daun kari ni agak-agak dalam banyak ni ya. Kita masuk juga dalam ni, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian kita kacau, kita tumis sehingga dia garing ya, bawang ni garing dan juga keperang-perangan. Okey, untuk tips dia kalau kita masuk gula ataupun kari, kalau guna teknik numis gini, kita kena tumis bawang tu sehingga dia betul-betul garing. Kalau bawang tu tidak garing, gula ataupun kari kita akan cepat basi ya. Okey, kemudian apabila bawang dah mula brown lagu ni dah. Saya awak tengok. Bawang dah mula brown dan juga garing molek gini ni. Kemudian kita masuk ke sebut cili bawang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak 250 gram. Okey. Okey, kemudian kita kena masuk ke sebut kari ikan babas sebanyak 1,5 kilo dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian apabila kita masuk sebut kari tu, kita masuk ke air. Air ni kita nak bagi dia balance lah. Kita nak kacau dia terus. Okey. Masuk sikit je air. Dan kita kacau sehingga dia sebati dah. Okey, ni Abu dah tambah air sikit lagi. Kita nak biar dia kita kacau tu tidaklah terlalu pekat sangat dah. Sebab kita nak kacau masa kita nak numis nak mati awah ni biar mudah. Kalau dia pekat sangat dia mudah jadi nak hangit. Setara-setara ni comel. Okey, apabila ke stek ni, sampai ke stek ni, masa ni kita kena buka api slow saja. Dan juga kita kena kucar dia ni. Cara kucar dia pun jangan kucar atas gini. Jangan buat gini. Tak boleh. Kita kena tolak sodek ni sehingga rapat dekat patak koli. Patak kawah ni. Supaya patak koli tu tidak hangit lah. Kalau kita kucar atas, api dekat bawah tu dia akan jadi hangit ni. Kita punya paste kari kita ni. Okey, nampaknya kita punya paste kari ikan kita siap-siap. Jadi kita kena tumis sehingga dia betul-betul pecah minyak gini. Betul-betul pecah minyak gini lah baru gula kita ataupun kari kita susah nak basi dah. Jadi setara ni baik. Okey, kemudian kita masuk ke air dah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk air ni janganlah terlalu banyak sangat sebab kita tak nak bagi kari kita ni terlalu cair dah. Maknanya kita bubuh, kita kacau dulu sampai dia tengok tahap kepekatan dia kita nak lah. Okey, untuk kepekatan dia ni setara ni dah. Saya awak tengok setara ni comel kari. Kari ni kita tak usah cair sangat dah. Sebab kari ni kalau cair tak sedap makan dah. Nak setara ni. Okey, seterusnya apabila kuah kita sudah mendidih, kita masuk ke asam jawa dah. Asam jawa ni bubuh agak-agak saja. Dalam banyak ni dah untuk 15 kilo ikan. Banyak ni kita acak puak buat ni. Okey, seterusnya kita masuk ni sekegek ataupun gula Melaka sebanyak 5 keping. Ni sekegek ni dia tidak manis seperti gula. Jadi tak ada masalah kita bubuh banyak sikit. Sebab kita tak guna gula dalam banyak sebab ni kita bubuh ni sekegek. Barulah dia manis berlemak dia kata. Bismillah. Okey, beres. Okey, seterusnya kita masuk ikan.
Ni ikan baung dah. Hari ni kita buat 3 jenis ikan dah. Ikan baung. Ya, nak tepo Okey, seterusnya ikan pating. Ni. Ikan yang kedua, ikan pating. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya ikan yang ketiga, ikan jelawak dah. Kita acah puak bala ni. Comel-comel sah ikan. Okey, kemudian kita kacau dia sebati. Kita kacau kejap. Okey. Comel nampak guys. Kalah kari tu comel dah. Seterusnya kita perasa dia dengan garam. Garam ni boleh pakai lebih kurang 3 gegas saja untuk 15 kilo ikan dia. Okey, seterusnya kita masukkan chicken stock. Bismillahirrahmanirrahim. Chicken stock ni kita agak-agak saja. Okey, beres. Okey, kemudian kita masukkan gula. Masuk gula. Kalau tak masuk gula, awak tidak terlalu kelantam untuk saya. Okey. Gula ni kita buat sikit lah. Kita bukan nak manis supaya buat air. Untuk rasa balance dia saja. Nak tubik rasa manis-manis, lemuk-lemuk gitu lah. Okey, mari kita kacau dia sekejap. Kacau ni jangan terlalu kerap sangat kacau. Dan kacau dia slow-slow saja. Sebab ikan ni dia mudah hacur. Kita tolak. Sodek je kita nak tolak rapat dekat patak dia. Secara perlahan-lahan dah. Okey. Lepas kita tolak tu. Lepas tu kita pun. Awak katak sak lala, katak-katak tak sedap. Beres. Okey, apabila kita dah rasa kuah ni dah cukup rasa semua dah. Ikan pun dah api-api nak masak, kita masukkan buah terung dan juga buah tomato. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya kita masukkan kacang bendi. Ni, bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa yang special kari untuk kali ni? Abu menggunakan buah nenah MD2. Ni nenah MD2 ni antara nenah yang premium dekat Malaysia ni, antara nenah nombor 1 dekat Malaysia. Yang premium lah. Dia manis dan dia tidak letak lidah kalau kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian kita kacau. Selepas ada bubur sayur ni kita kacau kejap ya. Sebab kita nak tak sewi sayur ni terlalu masuk sangat dah. Biar dia masuk dengan kepanasan kuah ni sahaja dah. Comel guys, kalah dia. Okay, seterusnya kita letak sate dah. Sate ni apa rupa, sepatutnya kita kena letak sebelum letak sayur, tapi tak apa. Kita masukkan selepas bubur sayur pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kotak sate dah kita bubur. Bismillahirrahmanirrahim. Sate ni jangan terlalu banyak sangat. Kita tak sebui rasa tu terlalu muak sangat dah. Kita kari kita tu. Kalah dia. Kalau kita bila bubur sate tu kita tukar kalah dah. Dia makin lagi comel. Kalah dia tu kalau makan nasi ataupun cecoh roti ni memang sedap kari ni. InsyaAllah Allah bagi sedap. Okey, alhamdulillah kari ikan sungai kita sebanyak 15 kilo siap dah. Jadi inilah hasil dia abang. Menggunakan buah nenah MD2. Bukan cale-cale kari ni. Kari premium be. Buah nenah MD2 terus kita bakar ni. Kalau buah nenah ni, buah nenah MD2 ni kalau kita banding kalau grade buah durian super musangking lah. Dia punya grade tu. Jadi hok ngelas sekali, hok penting. Buah katak sak lala, tak katak tak sedap. Mari. Jelajah hari nenas train to Dabung. Mari. Untuk pengetahuan semua, kali ni Abu memasak di tepi sungai Pahit Resort Dabung. Dan untuk video kali ni Abu berkolaborasi dengan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Dan kali ni Abu ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasihlah kepada Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia atas peluang berkolaborasi yang sangat bermakna ini. Program Jelajah Hari Nenas Train to Dabung 2025 bukan sahaja memeriahkan suasana di Sungai Pahit Resort,
Tetapi juga mengeratkan hubungan komuniti melalui masakan tradisi seperti kari ikan sungai dan juga gulai kawah buah ara. Istimewanya dalam masakan kari ikan kali ni, Abang menggunakan buah nanas MD2 yang terkenal dengan rasa manis dia dan juga kualiti premium, menambahkan lagi keistimewaan rasa kepada hidangan Abang. Terima kasih kepada Lembaga Nanas kerana terus menyokong usaha memutabakkan industri nanas dan warisan kulinari tempatan kita. Dan harapan Abang untuk kali ni, semoga program seperti ini terus menjadi platform untuk memperkenalkan keunikan rasa tempatan, khususnya produk berkualiti seperti nanas MD2, sambil membawa manfaat kepada masyarakat setempat dan memacu industri agro pelancongan negara ke tahap yang lebih tinggi. Itu saja untuk video Abang kali ni. Abang harap video kali ni bermanfaat dan juga jangan lupa jom ke Hari Nanas Malaysia 27 Jun 2025 di Plaza Angsana Johor Bahru. Okey, habis kita orang daripada Johor kan? Baik. Daripada Johor ni pinggir kedua kan? Tinggal kedua. Dah. Jadi orang Johor pun boleh makan gula Abang dah. Tak ada manis kan? Tak ada rasa manis tak? Tak ada. Baiklah, ke mana rasa gula? Oh, memang terbaik lah. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Oh, tengok leci dah. Leci makan nambah dah ni, makan nambah. Makan nambah dah ni? Oh, nambah nasi tak nambah tapi gula kita nambah. Gula. Tak weh. Tak apa. Acapuan. 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 Adik gue ni dah kahwin